pakai macam tu tau. Nanti orang tahu yang korang pakai gede. Dan beli delivery dia laju gila. Kain memang sejuk. Bila pakai memang tak nampak bekas. Kan? Sebab tu saya cakap dengan korang. Untuk korang yang mana suka pakai gede pants sebab nak bagi badan tu nampak terletak elok, cantik. Tak nak nampak segala babak-babak dekat bahagian depan ni kan. Tapi korang tak nak orang tahu pun yang korang pakai gede. Sebab ada setengah gede pants bila kita pakai, dekat bahagian peha ni dia akan bergulung kan. Bila bergulung, nampak kesan kita pakai gede. Betul tak? Ni korang. Ni saya nak share dengan korang. Ini yang saya pakai tau. Korang pakai yang ni. Gede pants yang jenis seamless. Ini, bila korang pakai, memang tak akan nampak kesan. Sebab korang tengok dekat bahagian peha dia ni, dekat bahagian kaki dia, nampak tak? Dia tak ada jahitan. Sebab tu bila kita pakai, memang tak akan nampak kesan, tak akan nampak bekas pun. Lepas tu, yang bestnya gede pants ni, dia punya material kain. Korang tengok nampak? Dia punya grip tu ketat tau. Sebab tu bila kita pakai, memang tak akan nampak babat. Dia akan sorok segala aib-aib kita. Lepas tu posture body tu akan nampak cantik tau. Ini dekat bahagian dalam dia belah depan, nampak tak? Dia ada warna merah macam ni. Ini dia bagi macam rasa hit sikit lah. And then dekat belah bawah ni, dia ada 2 lapisan tau. Tapi lapisan ni lembut je. Dia tak keras. Lepas tu korang tengok dekat bahagian belakang dia. Nampak tak? Ini bila kita pakai bukan setakat tutup dekat bahagian depan, tapi belah belakang ni dia bagi efek push up juga. Sebab tu bila kita pakai, posture body ni akan nampak terletak elok tau. Dekat belah dalam ni, ini belah depan dia ada 2 tulang. Dekat bahagian dalam belakang dia pun ada 2 tulang juga. Tapi tulang dia pendek je. Yang ni bila korang pakai, dia nak bagi tak bergulung je tau. Kita tak rasa mencucuk-cucuk. Selesa tau. Jadi untuk korang yang mana bila pakai baju tu nak nampak terletak elok, cantik, tak nak nampak segala babak-babak dekat bahagian depan ni, tapi tak nak orang tahu pun yang kita pakai gede. Malu kan bila orang tahu kita pakai gede kan? Korang pakailah gede pants yang jenis seamless macam ni. Sedap pakai. Kain dia sejuk, tak panas tau. Dia ada banyak pilihan warna. Korang boleh pilih warna mana yang korang suka, saiz mana yang korang pakai, boleh pilih dekat beg kuning.